Daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah. Ini biasa ni budak-budak mengaji pondok saya pun dulu biasa jumpa dengan hadis ni. Dan orang main ulang alik ke masjid, ada kuliah apa, biasa dengar ni hadis ni. Biasa dengar. Ya, kita ni kena biasa dengar Quran, hadis kena biasa dengar. Mana dalam sehari tu kena biasa dengar. Sama ada kita baca sendiri ataupun dengar. Lah ni mudah, telefon tubik banyak. Mudah maknanya. Dengar sabda Nabi ni, Nabi bercakap, boleh pahala lah. Dengar hak Nabi tu boleh pahala dah. Dah kalau ambil boleh pahala. Amal boleh pahala lagi. Maknanya ajar orang pula boleh pahala pula. Kasih kepada apa yang Nabi khabar ni boleh pahala pula. Hadis Nabi nombor 2 lah. Nombor 1 Quran. Kena baca gak sehari walaupun selah. Semuka surat tu kena baca kau sehari. Dok dang saya hari ni baca Quran. Hak dalam mayang lah. Baca Fatihah tu memang ada lah dalam semayang tu. Nabi SAW bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, artinya solat berjamaah. Maksud Nabi ni semayang berjamaah ni di masjid lah, di surau lah maknanya. Adalah lebih baik, nak khabar lebih baik sah di rumah, di tengah jalan, tepi jalan, di bukit, di laut, dalam kapal, dalam motor pun, di mana pun, hatta dalam dalam kereta pun boleh semayang, atas motosikal boleh semayang. Tetapi lebih baik dia semayang berjamaah daripada solat bersendirian sebanyak berapa? 27 apa? Darjat. Lagu mana darjat ni? Saya pun tak berhentilah darjat besar mana ni. Pasal Nabi tak khabar, kita tak tahu. Dah kita nak kata mana? Kata gitu lah. Kata lagu mana gitu Ustaz? Kata macam Nabi kata. Dia kata mana? 27 darjat. Dah lepas tu beriman lah. Percayalah kita. Dah kalau Nabi ada, Nabi ada tanya lah. Nabi ada, kita tanya Nabi, ya Rasulullah 27 darjat ni lagu mana? Macam tahun derang ke 1 darjat? Nabi tak ada. Dah kalau tanya ulama, kalau Nabi ada khabar, ya boleh khabar. Kalau Nabi tak khabar, tak boleh ke ulama pun. Dah kena kata lagu mana? Wallahu a'lam. Allah lah yang beritahu. Dah kita nak ajar macam Nabi khabar. Dah lepas tu serah kepada Allah Ta'ala. Hak kita tak tahu, serah kepada Allah. Dah kita kena buat dah, kena buat lah semayang berjamaah tu. Dah percaya 27. Dah ada dah hak kurang, hak kita dapat. Hak 27 ni kalau kita buat comel, kita semayang berjamaah buat comel. Semayang jamaah tu jamaah dah, ulasan dia comel ke tidak. Tok Imam rokok, dia dah rokok lagi, dia baca lagi, dah habis. Tok Imam Iktidal, Sami Allahu liman hamidah. Contoh, dia duk main lagi, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Tak payah lah, tak payah. Dah lagu mana pula dah payah? Saya baru sekali kata Subhana Rabbil Azim. Dah sekali dah apa lah, sunat je kan. Dah sunat pun Ustaz, baik buat. Betul dah. Dah masalah Tok Imam ni bangun dah ni. Apabila Tok Imam dah bangun, sunat tu habis lah. Dah kalau kita buat, jadi makruh. Kita pergi tunggu lagi. Subhana Rabbil Azim. Tok Imam, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita duduk lagi. Subhana Rabbiyal Azim. Ataupun Subhana Rabbil Azimi wa bihamdih. Dah apa yang kita tunduk lagi? Kita kata, dia pun jawab, sunat kan Ustaz, kena buat. Betul, sunat. Tetapi masalahnya berlawan dengan Tok Imam. Tok Imam dah i'tidal. Dah lagu mana pula? Makruh lah pula. Dah nak buat mana pergi buat makruh? Dah ikut Tok Imam kan wajib. Boleh pahala besar ikut Tok Imam. Mana dalilnya? Dalilnya ialah Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu
liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan imam untuk ikut. Untuk ikut. Ya rakaat, kita rakaat. Ya sujud, kita sujud. Nabi sebut dalam hadis, iza raka'al imamu farka'. Nabi kata apabila imam itu rakaat, maka rakaatlah kamu. Jangan duduk main lain lagi. Rakaat. Gitu juga orang yang baru nak memayang. Kalau nak memayang, ni biasa, saya tak tengok orang puang, saya tak tahu. Kalau orang lelaki saya tengoklah. Tu imam, Allahu Akbar. Subhan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi, qul a'udzu falaq, qul a'udzu baca qul a'udzu pula dah. Patutnya apabila tu imam kata Allahu Akbar, tak ada dah kita Allahu Akbar lalu. Ada setengah tu apabila tu imam kata Allahu Akbar, dia pun kata usalli salatal maghribi. Contoh. Tak jadilah ke tu? Pasal tu imam kata Allahu Akbar, hak mana molek masa tu? Baca Yasin ke? Baca Yasin ke? Baca Fatihah ke? Usalli ke? Tu imam dah Allahu Akbar ni. Hak molek kali Allahu Akbar lalu. Itu dia. Dah tak boleh kata ke usalli, boleh masa tu imam dah akad takbir lagi. Tu imam dah akad takbir membaca Yasin, tak apa. Maknanya. Tapi masalahnya ustaz, usalli tu saya ada dengar orang mengajar. Orang kata Nabi tak kata usalli. Nabi tak kata. Ada orang kata bid'ah, ustaz kata usalli. Lagu mana hak ustaz faham? Hak saya faham gini. Memang betul sungguh Nabi tak buat. Nabi tak buat. Apabila Nabi tak buat, kita pergi buat, orang panggil bid'ah. Dah bid'ah ni ada dua. Satu bid'ah dia panggil sesat. Satu bid'ah tak sesat. Dah lagu mana ustaz? Bid'ah memang bid'ah dah, benda baru. Nabi tak buat. Cuma sesat ke tak sesat tinggal ni nak pilih. Dah warna gitu ustaz. Khilaf para ulama. Ada kata sesat. Pasal Nabi tak buat, mungkin buat juga. Sesat buat kerja lagu ni. Ada kata tak apa, bid'ah hasanah. Khilaf. Dah khilaf nak warna ustaz? Jangan balak. Belah pada ada. Boleh berbeza pendapat. Dah nak khabar warna, khabar khilaf. Dah nak khabar khilaf, khabar warna, jangan balak. Dah nak pilih hak mana molek? Mari dah pilih hak molek. Pilih hak molek hak Rasulullah lah, hak molek. Dah kalau hak Rasulullah tak payah kata usalli, dah ayah lah. Oh gitu sah. Dia rasa tak sedap. Saya dah 20 tahun dah kata usalli. Dah awak buat katalah awak nak kata. Awak nak kata usalli tu katalah. Tapi masalah kalau awak tanya nak hak molek. Dah hak molek, hak Rasulullah lah hak molek. Dah Rasulullah baca dah usalli, dah. Dah tak? Orang baca bid'ah. Lepas tu bid'ah pula ada dua, jangan balah. Ada kata bid'ah tu hasanah baik. Ada bid'ah tu dalalah, sesat. Dah nak pilih hak mana ustaz? Atas kita lah nak pilih hak mana. Hak molek. Hak molek adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang bertakbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar.